Apa dia Nur Muhammad? Panjang sikit tak apa lah. Pasal benda ni perlu fahaman ni. Baik-baik, bagi pendek. Ni Tuhan. Tak ada nama, tak ada apa, diri tak ada, warna tak ada. Ketika awal. Ketika sebelum ada apa? Sebelum ada zarah, sebelum ada atom, sebelum ada nuklear. Ni Tuhan. Yang tidak ada nama. Tetapi walaupun tidak ada nama, diringkaskan, dia ada sifat. Tuhan ni, dia ada sifat. Dan sifat yang paling jelas dekat dia adalah iradat. Ni Tuhan. Ada iradat dekat dia. Berkehendak. Apa yang dia kehendak? Dia kehendak untuk diri dia diketahui. Sebab tak ada siapa pun tahu. Dia berkehendak untuk diri dia dikenali. Sebab tak ada siapa pun kenal. Dia berkehendak untuk diri dia disaksi. Sebab tak ada siapa pun tengok. Sebab diri dia saja ada. Innani anallah. Aku adalah Allah. Dia kata. La ilaha illa ana. Tidak ada yang lain melainkan aku. Dia ada. Maka dia hendak dikenali, dia hendak disaksi, dia hendak diketahui, dia hendak dilihat dan disebut. Maka dia buat apa? Dia buatlah Nur Muhammad. Inilah Nur Muhammad. Apa dia Nur Muhammad ni? Nur Muhammad ni adalah rahmat. Wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Aku tak buat kamu wahai Muhammad melainkan memberi rahmat pada sekalian alam. Muhammad ni Muhammad apa? Muhammad ni Muhammad awal. Muhammad awal inilah Nur. Nur tu apa? Yang menerangi kegelapan. Gelap tu apa? Gelap tu tak ada. Nur tu apa? Nur tu ada. Maka dialah yang mengadakan sesuatu yang tak ada. Inilah Nur. Daripada siapa? Dari kawan ni lah. Maka ketika kawan ni tak dikenali, Nur ni lah mengenal. Ketika kawan ni tidak diketahui, Nur ni mengetahui. Ketika kawan ni tidak disaksi, Nur ni yang mensaksi. Maka dia kenal, dia tahu, dia saksi. Dia sebutlah Allah. Baru ada nama. Siapa yang sebut nama Allah ni? Nur Muhammad. Bila kemampuan dia ni terlampau kuat, sebab dia asal dari sini, kehebatan Nur ni terlampau kuat, keluarlah Adam. Inilah Muhammad akhir. Sampai keluarlah salah silah Nabi. Sampailah kepada Muhammad 12 Rabiul Awal. Asal dia Nur dia lah. Apa dia? Nak cakap bahasa mudah. Apa dia Nur? Mengetahui. Asalnya jahil itu gelap. Nur itu cahaya. Orang kata Nur Muhammad ada ke tak ada ke? Ni dia kata Allahu nurul ladzi khalaqas samawati wal ard. Aku adalah cahaya yang menjadikan langit dan bumi. Dia abang cahaya ke dia abang apa? Pasal bila kata Nur Muhammad orang kata sesat. Hang reti ke tak reti ni? Inilah cahaya apa dia? Yang mengetahui. Dia apa nak? Dia al-alim. Yang mengetahui. Duk di mana mengetahui ni? Duk di Muhammad akhir. Di mana Muhammad akhir kenyataannya? Bermula dengan Adam. Apa makna Adam? Adum. Apa makna adum? Yang tidak ada. Kalau yang tidak ada, duk nyata apa? Duk nyata yang ada. Bila kita sedap kata kita ni hamba, otomatik dia Tuhan lah. Kalau kita tak sedap kata kita hamba, mana nak tahu kata dia Tuhan? Di mana nak sedap kata dia hamba? Nur ni lah yang bagi tahu. Lah ni Nur ni duk di mana? Duk di kita. Tak mana dia duk? Bukan dalam, bukan luar. Tetapi dialah yang bagi tahu kata tu dalam dan di luar. Sebab tu dia tak ada nilai apa-apa pun. Dengan kata Allah Ta'ala itu cengang. Tak ada nilai langsung apa-apa pun. Yang menilai sifat. Zat juga ada nilai. Jadi tak payah cari zat di sini. Cari dekat siapa? Cari dekat sifat. Sifat ni pun sifat yang awal. Cari dekat sifat akhir. Cari dekat mana? Cari dekat akhlak Muhammadur Rasulullah. Itulah Nur Muhammad. Ada dekat semua orang. Kerana Nur ni lah juga ayam, itik, kambing, lembu semua keluar. Kerana dia mengeluarkan benda yang baik kepada yang nyat. Main dari siapa? Main dari Hu Ahad. Orang tanya dia. Orang tanya Muhammad akhir ni. Kamu siapa? Aku Ahmad tanpa mim. Tuan-tuan ijah Ahmad buang mim jadi apa? Alif Ha Mim Dal. Buang mim jadi apa? Jadi Allah. Jadilah dia ni. Sebab tu siapa Muhammad? Kebesaran dia ni. Sebab tu bila kebesaran dia ni, apa yang ada dekat Muhammad? Akhlak. Akhlak tu apa? Akhlak bernur. Yang memberi kebaikan. Muhammad ni baik dia apa?
Dia selalu suka buat bagi semua orang kenal Tuhan. Dia selalu nak orang semua dekat dengan Tuhan. Walaupun dia tak memiliki apa-apa lah hidup dia. Pasal apa? Dia cahaya. Dia tinggallah cahaya-cahaya tu kat kita. Apa dia? Alim yang kerana nur inilah tuan-tuan boleh takbir. Kerana nur inilah boleh rokok. Kerana nur inilah boleh sujud. Dan mudah bercakap, nur inilah gerak dan diam. Sebab tu Muhammad saja yang kenal dia ni. Sebab tu dia ni ra'i sangat Muhammad ni. Nak ra'i di mana? Ra'i di sini lah. Ada orang ni semua. Nak ra'i Muhammad lain. Tak mana ni berdiri Muhammad lah. Tapi kita ni tak nak cari yang lain. Sampai mati tak jumpa. Nak jumpa mana? Wa fi anfusikum. Pada kejadian diri kamu. Afala tubsirun. Tuhan kata. Kenapa orang tak tengok aku dengan di mana? Di akhlak hang macam Muhammad. Muhammad dia apa? Dia tak boleh untuk diri dia. Dia suka bagi ke orang. Tengok mak, bagi kat siapa? Bagi kat anak. Tengok ayah, bagi kat siapa? Bagi kat anak. Tengok tuan, bagi siapa? Bagi kat anak dan cucu. Dia tetap bagi. Itulah Muhammad bagi tu. Bila Muhammad tu berdiri, orang asli pun dia bagi juga. Cuma puak-puak ni, dia tak kenal. Bila tak kenal, dia jumpa pokok. Dia kata pokok lah Tuhan. Sebab dia semua. Semua orang memiliki ni sebab main dari ni saja. Itulah Nur Muhammad. Ringkas tu, dia dalam ni. Dalam sembang tadi pakai bungkus. Dia jauh dari pi. Yang saya abang tu tak apa. Semua orang ada ni. Kalau tak ada ni, tuan-tuan tak boleh nak sayang kat diri. Sebab yang sayang diri Muhammad. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Saya cukup syok nak abang benda ni. Tapi masa tidak mengizinkan. Sebab perut saya lapar. Jadi kita berhenti tang ni insyaAllah. Nanti kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan reka ke mana bagi boleh mengaji. Mengaji pakai kitab, insya-Allah faham dia kemat. Bila faham kemat, tuan-tuan akan jadi nur untuk orang lain. Bila orang buat silap, tuan-tuan boleh kata, silap no, hang tahu mana? Pasal aku tahu dari nur tu apa. Kita boleh tegur nak hang silap. Bukan lagu tu, semayang yang sebenar. Macam hang buat tu. Hang ikut saja. Mai aku nak bakar hak betul punya semayang apa dia. Baru semua benar. Tuhan kata, tawasau bil haq. Pesanlah dekat dia dengan benar. Tawasau bil sabr. Pesanlah dekat dia dengan sabar. Nak pesan tu kita kena benar dulu. Kalau kita tak benar, nak pesan benar-benar apa? Kita kena tahu dulu. Kita tak tahu nak pesan benar tahu apa. Kita lah kena jadi Muhammad dulu. Baru boleh pesan tentang Muhammad.